Zakat ni bukan untuk dunia saja, untuk akhirat kita kan. Semoga kita dapat berkah daripada Allah SWT. Pada 16 Disember 2025, pasukan Tunai Zakat.my berkesempatan bertemu dengan Energy Teknik Sendirian Berhad, sebuah syarikat kejuruteraan mekanikal dan elektrikal diasaskan sejak 2017 dan diterajui oleh Encik Hasfani Hassan. Energy Teknik kini disokong hampir 50 orang tenaga kerja serta berperanan sebagai subkontraktor TNB dan vendor kepada Petronas. Satu pengiktirafan terhadap kepakaran dan kredibiliti mereka. Dengan pengalaman lebih 18 tahun dalam bidang kejuruteraan berat, syarikat ini menawarkan perkhidmatan menyeluruh meliputi sistem elektrik dan mekanikal, penyelenggaraan M&E, servis transformer serta sokongan jentera berat dan pengangkutan industri. Pertemuan ini mengukuhkan hubungan korporat dan menonjolkan komitmen Energy Teknik terhadap tanggungjawab sosial termasuk pembayaran zakat perniagaan. Bagi syarikat yang mahu menunaikan zakat secara mudah dan tersusun, Tunai Zakat.my sentiasa menjadi platform pilihan. Kita keluarkan zakat, tolong mana-mana orang yang masyarakat ke individu yang memerlukan. Sebab ini zakat ni bukan untuk dunia saja, untuk akhirat kita kan. Semoga kita dapat berkah daripada Allah SWT. Ingat zakat, ingat tunai zakat.